The sun is shining bright. Tarik nafas. Hembus. So hari ni kita akan buat aktiviti di luar rumah. Okay, so kita akan buat playtime. Okay, so kita akan buat 3 game. Okay, dengar semua. Okay, kita akan buat 3 game. Okay, game pertama kita akan main adalah main Bella. Okay, main belon iaitu Ibu ayam. ibu ayam dengan serigala. Okay, di mana ibu ayam tu akan protect anak dia daripada dimakan oleh serigala. Jadi kita akan letak belon dekat belakang sekali anak ayam. Dekat bontot ayam kita akan letak belon. So serigala tu Kena akan pecahkan belon. serigala tu akan pecahkan belon tu. Kat bontot Jadi kita. ibu ayam tu akan protect lah. Jangan bagi serigala tu pecahkan belon dia. Okay. Game yang kedua adalah game kedua apa? Yang kedua main belon air. Dapat air. Okay, game kedua kita akan main belon. Kita akan isi belon air tu dan diorang akan masukkan belon-belon tu ke dalam bakul. Okay, tu game yang Kita kedua. kena pusing, lepas tu kita jadi pening. Okay. Dan game yang ketiga adalah kita akan letak belon air dekat atas ni. So belon tu akan mengembang dan dia akan pecah. Okay, so kita akan mulakan game kita. So let's start. Yay! Go. Okay, so untuk main ibu ayam dengan anak ayam, Umi ada, kita akan kita akan cabut undi. So setiap anak ni akan ambil undi lah siapa akan jadi anak yang pertama, anak yang kedua, serigala dan juga ibu ayam. Okay, Wana ambil satu. Pilih. Okay, kakak ambil satu. Okay, Sofia, Iris. Alright. So boleh buka siapa dapat ibu ayam, anak ayam. Cepat. Hai, baby Lulu. Apa? Anak ayam 2, okay. Ya, macam mana? Anak ayam 1. Kakak. Ibu ayam. Ibu ayam. Allah. Asifah jadi anak ayam. Serigala. Asifah jadi serigala. Kita kena. OMG. Kita cuba tengoklah macam mana Asifah jadi anak, okay? Dah agak Jadi serigala. Alright, so kita akan letak belon dekat belakang Iris. So kita letak macam ni kat bawah dia. Rambut ni. Apa tu? Apa tu? Tak pernah tengok lah. Besar benda ni. Binatang apakah ini? Mana dia? Binatang apakah ini? Wow. Binatang apakah itu? Okay, so Waina akan cocok. Ambil tu pecuki gigi tu Iris. Cocok belon. Okay, so Waina akan guna chopstick ni. Okay, Waina ambil satu chopstick. Chopstick pula. Toothpick. Pia, Ais pegang Pia. Pegang baju dia. Okay, kakak pegang Pia pegang kakak. Belakang sikit. Okay. Alright. Game start. 1, 2, 3. Hati-hati Adel. Sibuk je. Okay, Waina cepat Waina. Cepat. Janganlah buat macam kakak. Pening dah ni.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, game over. Alright. So, tak payahlah. Okay, Syifa bagi Asyifa. Oh, Sabar, tak nampak. Takut. Okay, dah. Alright, so kita buat round kedua. Okay, so round kedua. Kakak nak jadi segera gala. Okay, kakak jadi serigala. Let's go. Apa ya? Okay, Sofia nak apa? Ni. Asma nak ayam. Anak ayam. Okay, Asyifa nak anak ayam. Asyifa jadi anak ayam. Iris, Ibu ayam. I jadi ibu ayam. Okay? Okay, jom. Okey. Air sakit tak kena? Sakit lah. Tapi terkejut. Okay, so kita dah siap set up. I jadi mak. Mak ayam. Okay. Kalisha jadi serigala. Aish Mak ayam. jadi mak ayam. Asyifa jadi anak ayam pertama. Dan Sofia anak ayam kedua. Tunjuk bontot dia. Belon. Okay, Sofia ada belon. Alright. Duduk dalam posisi betul-betul. Jauh sangat tu. Dekat sikit. Takut. Okay, game start. Okay, 1, 2, 3. Cepatnya. Okay. Macam mana? I pula jadi. Okay, I jadi serigala. Okay, I sebab dendam dengan serigala. Okay. Jom kita set up Iris pula. Okay, game kedua. Siapa jadi mak ayam? Bangun. Okay, I jadi mak ayam. Kakak jadi anak ayam kedua. Asma dari anak ayam. Okay, anak yang pertama. Sofia jadi serigala. Okay. Serigala yang busuk kan? Okay, duduk tempat masing-masing. Air elok. Okay, 1, 2, 3. Ada. Ya Allah, kenapa? Alah. Ni anak ayam terlepas dah ni. Ya Allah, Mak ayam, tengok anak ayam tu nak kena dah tu. Mak ayam kena jagalah anak ayam. Cepat. Aha. Okey, masuk dalam posisi balik. Duduk sini balik. Okey, Wana dah injured. Tak nak. Okey, Wana duduk. Wana duduk. Okey, duduk posisi balik. Rehat sekejap, okey. Standby. Alright. Masuk. Okey. Okey. Ada mak ayam kedondang. Mak ayam kedondang. Tak ni apa masalah baby dulu ni. Baby dulu. Okey. Kira lah Mi. 10. Cepat 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Okay dah. Alright. Okay, so kita bagilah Sofia pecahkan. Cepat. Bagi botol cepat. Okay, done. Alright. So game ibu ayam dan anak ayam dah tamat di sini. Alright. So kita akan buat game kedua, iaitu game main bola. Kita main bola, kita baling-baling bola. Alright. Okay, so jom kita isi air dalam bola dulu. Alright. Jom.